Hai semua, dalam review kali ini, saya nak cakap tentang pelan prabayar dari U-Mobile ya. Di mana pelan prabayar U-Mobile 5G kini lebih pantas ya. Harga masih serendah RM25 setiap bulan. Apa yang menarik dekat sini, di mana mereka telah memperkenalkan pelan UMCAP dengan harga RM50 setiap bulan ya. Nak tahu lebih lanjut, kena tengok video ini sampai habis. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, subscribe lah channel saya bagi video-video yang saya akan membuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng tau. Ini dia tawaran baharu dari U-Mobile. Terdapat 4 tawaran bulanan oleh U-Mobile ya, iaitu U Prepaid 25, U Prepaid 35, U Prepaid 40 dan juga U Prepaid 50 ya. Untuk U Prepaid 25, harga bulanan dia adalah RM25 setiap bulan. Kelajuan internet adalah sehingga 12 Mbps. Sebelum itu adalah 6 Mbps. FUP bagi pelan U Prepaid 25 masih 40GB. Panggilan tanpa had untuk rangkaian tempatan. Hotspot tidak ditawarkan untuk pelan U Prepaid 25. Untuk U Prepaid 35 pula, harga dia adalah RM35 setiap bulan ya. Kelajuan internet adalah 24 Mbps ya, 24 Mbps ya. Sebelum itu adalah 12 Mbps. FUP 200GB. Panggilan tanpa had untuk semua rangkaian di Malaysia. Hotspot yang ditambahkan bagi U Prepaid 35 adalah 10GB. Untuk U Prepaid 40 pula, harga bulanan tu RM40 setiap bulan lah. Kelajuan yang ditawarkan adalah sehingga 48 Mbps. Sebelum itu adalah 12 Mbps ya. FUP 200GB. Panggilan tanpa had untuk semua rangkaian tempatan. Hotspot yang ditawarkan adalah 200GB. Di mana ia dikongsi dengan FUP lah 200GB tersebut. Untuk U Prepaid 50 pula, harga dia adalah RM50 setiap bulan ya. Sebelum itu, kelajuan internet adalah sehingga 24 Mbps. Tetapi sekarang, kelajuan internet tu adalah sehingga 1000 Mbps. Ataupun senang katalah, UMCAP speed ya. Kuota yang ditawarkan 200GB ataupun FUP dia. Panggilan internet, panggilan ke rangkaian tempatan tu tanpa had. Hotspot yang ditawarkan adalah 200GB. Untuk pelan U Prepaid 50 tu, senang katalah, ia merupakan pelan internet 200GB kuota dengan harga RM50 setiap bulan ya. Kelajuan internet tu boleh katalah UMCAP speed dekat sini. Untuk pelan U Prepaid 25, U Prepaid 35 dan juga U Prepaid 40, ia menawarkan UMCAP speed untuk hujung minggu ya, iaitu Sabtu dan Ahad. Manakala untuk U Prepaid 50 tu, UMCAP speed adalah setiap hari lah. Anda dah boleh nampak dah, kelajuan internet tu adalah sehingga 1000 Mbps. Ataupun kelajuan maksimal lah. Dan kelajuan tersebut adalah tertakluk kepada kapasiti rangkaian BNB ataupun U-Mobile di kawasan anda ya. Di mana untuk U Prepaid 50, jika anda gunakan di kawasan 4G itu, memang tak akan sampai 1000 Mbps lah. Itu juga boleh dikata bagi U Prepaid 40 ya. Di mana susah nak capai kelajuan 48 Mbps jika anda berada di kawasan yang mempunyai rangkaian 4G lah. Itu pun tertakluk kepada kawasan ya. Untuk 5G tu memang boleh capai 12 Mbps, 24 Mbps ataupun 48 Mbps lah. Bagi U Prepaid 50 tu UMCAP speed ya. Jika anda memerlukan internet untuk mingguan ataupun harian, terdapat 5 pilihan kepada anda ya. Pertama sekali, kita akan cakap tentang Unlimited Weekly untuk data dan hotspot. Harga dia adalah RM15 untuk 7 hari ataupun 1 minggu lah.
di mana data yang ditawarkan adalah unlimited data dengan SUP 25GB ya. Kelajuan internet adalah sehingga 6 Mbps. Panggilan tanpa had untuk semua rangkaian di Malaysia, nombor standard lah. Penggunaan hotspot tu tanpa had. Jika anda gemar high speed internet ataupun uncapped speed lah, terdapat 4 pilihan kepada anda ya, iaitu high speed 20GB. Harga dia adalah RM15, di mana ia sah selama 1 minggu ataupun 7 hari ya. Kuota yang ditawarkan 20GB dengan maximum speed lah ataupun uncapped 4G dan 5G speed ya. 20GB tu boleh digunakan untuk hotspot. Untuk pelan RM12, di mana ia sah selama 1 minggu ataupun 7 hari. Ia menawarkan kuota sebanyak 10GB, di mana kelajuan internet adalah uncapped 4G dan 5G speed lah. Ia 10GB tersebut juga boleh digunakan untuk hotspot. Untuk pelan harian pula, terdapat 2 pilihan ya, di mana pelan RM6, di mana ia sah selama 24 jam. Ia menawarkan 10GB high speed data ya, dengan kelajuan maksimum lah ataupun uncapped 4G dan 5G speed. Dan 10GB tu boleh digunakan untuk hotspot. Manakala pelan harian yang paling murah, di mana harga dia adalah RM3, di mana ia sah selama 24 jam lah. Kuota yang ditawarkan adalah 1GB, di mana kelajuan internet adalah kelajuan maksimum lah ataupun uncapped 4G dan 5G speed ya. 1GB tu boleh digunakan untuk hotspot. Tapi bagi saya lah, pelan 1GB untuk RM3 tu kurang berbaloi lah jika nak bandingkan dengan pelan harian ataupun mingguan ataupun bulanan yang lain ya. Untuk pengguna U25 dan juga U35 prepaid, anda mempunyai pilihan untuk tambah kuota hotspot ya, di mana anda boleh tambah hotspot dengan harga RM1, di mana ia sah selama 24 jam, ataupun RM5, di mana ia sah selama 1 bulan lah, ataupun sehingga tamat tempoh pas ya. Ia menawarkan unlimited hotspot dengan FUP dia lah, sehingga FUP dia lah. Jika FUP anda 40GB, maka anda boleh guna hotspot sehingga 40GB tu dengan high speed dia. Untuk pelan U25, U35 dan U40, anda juga mempunyai pilihan untuk aktifkan kelajuan high speed internet lah jika perlu. Sama juga seperti hotspot, ia juga tertakluk kepada FUP 40GB ataupun 200GB ya. Jika anda memerlukan high speed internet untuk hari Isnin hingga Jumaat, boleh aktifkanlah dekat sini. Anda mempunyai pilihan untuk aktifkan pas 24 jam dengan harga RM5 ataupun pas 2 jam dengan harga RM1 ya. Kelajuan internet adalah high speed ataupun uncapped speed lah. Jika anda dah cecah FUP, maka jika anda aktifkan high speed internet tu, dia tak akan ada efek pun kepada speed anda ya. So, lebih digalakkan untuk aktifkan pas harian ataupun mingguan lah jika anda perlukan high speed internet dan jika kuota anda sudah habis lah. Seperti yang anda sudah tahu, U-Mobile telah memperbaharui tawaran prabayar mereka, di mana pelan prabayar mereka kini lebih pantas ya. Apa yang menarik dekat sini adalah mereka kini menawarkan pelan 5G Unlimited, uncapped speed lah, dengan harga RM50 setiap bulan ya. Senang katalah, pelan tersebut merupakan pelan high speed internet dengan kelajuan sehingga 1GB per second lah, ataupun 1000 Mbps lah, ataupun kelajuan maksimum lah. Pelan kelajuan maksimum dengan kuota 200GB lah. Terdapat 4 jenis pelan bulanan untuk U-Mobile ya, termasuk pelan 5G Unlimited, kelajuan sehingga 1GB per second ataupun 1000 Mbps lah yang saya cakap dekat atas.
pelan You Prepaid 25, harga dia RM25 setiap bulan, menawarkan kelajuan sehingga 12 Mbps dengan FUP 40GB. Untuk pelan You Prepaid 35 pula, harga dia RM35 setiap bulan, di mana kelajuan internet adalah sehingga 24 Mbps dengan FUP 200GB ya. Manakala untuk pelan U40, harga dia RM40 setiap bulan, di mana ia menawarkan kelajuan sehingga 48 Mbps dengan FUP 200GB ya. Pelan bulanan yang ada speed cap, iaitu sehingga 12 Mbps, 24 Mbps ataupun 48 Mbps, akan menikmati kelajuan tanpa had untuk hujung minggu lah. Itu tertaluk kepada FUP ya. Jika anda dah cecah FUP, maka walaupun ada uncapped speed untuk hujung minggu, kelajuan internet adalah sehingga 512 kilobit per second ya. Untuk penggunaan hotspot, pelan You Prepaid 35 menawarkan kuota hotspot sebanyak 10GB. Manakala bagi You Prepaid 40 dan juga You Prepaid 50 ni, ia menawarkan hotspot secara tanpa had lah, iaitu tertakluk kepada FUP dia ya, iaitu 200GB. Untuk pelan U25 pula, ia tidak menawarkan kuota hotspot ya. Anda mempunyai pilihan untuk tambah kuota hotspot lah jika perlu, dengan harga RM5, di mana ia sah sehingga tamat tempoh pas ya. Semua pelan bulanan menawarkan panggilan tanpa had secara standard. Jika anda perlukan pelan harian ataupun mingguan, sekiranya pas data tu habis, ataupun memang anda nak je pelan harian ataupun pelan mingguan ya, ada beberapa pilihan kepada anda ya. Untuk pelan RM15 unlimited, di mana pelan harga RM15 tu dia sah selama 7 hari ataupun 1 minggu ya. Ia menawarkan kelajuan internet sehingga 6 Mbps dengan FUP sebanyak 25GB ya. Dan untuk pelan unlimited tu, dia menawarkan panggilan dan hotspot tanpa had ya. Panggilan tu tanpa had tu adalah untuk semua rangkaian standard lah, nombor standard di Malaysia. Untuk pelan RM15 untuk 1 minggu ataupun 7 hari lah. Pelan RM15 high speed tu, ia menawarkan data 20GB berkelajuan tinggi. Untuk pelan RM12, di mana ia sah selama 7 hari, dia menawarkan 10GB high speed data ya. Manakala untuk pelan RM6, di mana ia sah selama 24 jam ataupun 1 hari, dia menawarkan data sebanyak 10GB lah high speed data. Manakala untuk pelan RM3 1 hari ataupun 24 jam, dia menawarkan data sebanyak 1GB high speed lah dekat sini. Semua pelan kuota base membenarkan anda untuk guna semua data untuk hotspot ya. Jika pelan tersebut menawarkan 10GB untuk data, anda boleh guna 10GB untuk hotspot ya. Ataupun semua 10GB untuk kegunaan dekat handphone lah. Itu ikut suka hati anda lah. Untuk pengetahuan, bagi pelan yang tersedia FUP, kelajuan internet akan diperlahankan kepada 512 kilobit per second sekiranya dah cecah FUP yang ditetapkan, iaitu 25GB ataupun 40GB ataupun 200GB lah. Manakala bagi pelan kuota base, sekiranya anda habis guna semua data, pelan kuota base tu boleh dilanggan oleh semua pelanggan ya. Maka penggunaan data akan guna dari pay per use. Sekiranya masih ada kredit lah. Itu lebih kepada pelan yang agak lama lah. Jika saya ingat lagi, harga bagi pay per use adalah 5 sen bagi 1 MB lah. Jika ditambah tu, jadi sangat mahal sebenarnya. Ataupun jika anda melanggan pelan baharu, dia akan guna basic internet 1GB lah dengan kelajuan sehingga 64 kilobit per second ya. Jika saya ingat lagi lah, untuk pelan yang baru, dia akan guna basic internet lah. Memang
Untuk pelan baru ni, dia memang disertakan dengan basic internet. Untuk pelan yang lama tu, dia je akan guna pay per use. Sekiranya ada data pelan bulanan tu, dia akan gunakan data untuk pelan harian ataupun mingguan terlebih dahulu sebelum gunakan data pelan bulanan lah. Dan untuk pengetahuan, semua pelan mingguan dan juga bulanan disertakan dengan auto renewal ya, ataupun pembaharuan secara automatik. Jika anda tidak memerlukan pelan mingguan ataupun bulanan, maka anda boleh memilih untuk tamatkan fungsi auto renewal melalui bintang 118 hash ataupun aplikasi My U-Mobile ya. Dan untuk pengetahuan, pelan anda masih sah sehingga tamat tempoh PAS ya. Selepas tu, dia tidak akan auto-renewal lagi lah. Seperti yang saya cakap tadi, pelan harian ataupun mingguan sekiranya ada, akan digunakan terlebih dahulu lah. Jika anda tidak mempunyai PAS harian ataupun mingguan yang lain, maka dia akan, dan jika anda tidak mempunyai PAS bulanan lah, maka dia akan guna pay per use ataupun basic internet ya. PAS yang mempunyai tempoh sayang lebih pendek akan digunakan terlebih dahulu. Anda hanya boleh melanggan satu PAS bulanan pada satu masa ya. Tapi jika anda suka, boleh melanggan pelan kuota base ataupun pelan 20GB, 10GB dan juga 1GB lah. Pada bila-bila masa ya. Anda nak beli 10 PAS pun boleh jika ada duit lah. Untuk kuota bagi pelan kuota base tu, dia boleh dibawa ke langganan yang seterusnya ataupun kuota tu boleh carry forward lah ataupun stackable ya. Sekiranya anda melanggan PAS yang sama, jenis PAS yang sama, sebelum tamat tempoh PAS ataupun menggunakan fungsi auto renewal, di mana ia diaktifkan secara default untuk pelan mingguan ya. Dan seperti yang saya cakap tadi, sekiranya anda memerlukan kelajuan internet yang lebih pantas bagi pelan U Prepaid 25 hingga U Prepaid 40 pada hari Minggu, iaitu Isnin hingga Jumaat, anda boleh melanggan PAS high speed ataupun berkelajuan tinggi lah dengan harga RM5 untuk satu hari ataupun RM1 untuk 2 jam je. PAS high speed membenarkan anda untuk menggunakan internet dengan kelajuan lebih pantas, iaitu uncapped speed ya. Ia adalah tertakluk kepada Fair Use Policy ataupun FUP ya. Jika anda dah cecah FUP 20GB, 40GB ataupun 200GB, maka kelajuan internet masih 512 kilobit per second ya, walaupun anda melanggan PAS high speed lah. So, jika anda dah cecah FUP tu, maka memang digalakkan untuk melanggan PAS RM6, di mana ia menawarkan kuota 10GB dan sah selama satu hari ya. Bagi pelan U25 dan juga U35, pelan yang mempunyai hotspot terhad ataupun tiada hotspot, anda juga boleh memilih untuk membeli PAS hotspot dengan harga RM1, di mana ia sah selama 24 jam, ataupun PAS RM5, di mana ia sah selama 30 hari. Ataupun senang katalah, sehingga tamat tempoh PAS ya. Kuota hotspot tersebut, ia juga dikongsi bersama FUP sedia ada lah, iaitu 40GB ataupun 100GB ya. Sekiranya cecah FUP tersebut, maka kelajuan internet akan diperlahankan kepada 512 kilobit per second lah sekiranya anda guna hotspot. Tapi pengguna hotspot tu tanpa had ya. Dan saya rasalah ini sahajalah dalam video ini. Dah agak panjang dah saya cakap. Terlalu banyak pelan dekat sini ya. Jika anda rasa maklumat yang saya kongsikan berguna kepada anda, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa ya. Dan jangan lupa untuk bekal lonceng tahu. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!